Okay, Money Dashboard, Spending Tracker. Spending Tracker ni fungsi dia adalah untuk variable tracker, maksudnya yang berubahlah, food, shopping, bukan yang bills tu. Bills yang tetap kita dah letak dekat sini. So spending tracker ialah untuk nampak pattern apa yang kita sebenarnya habis duit yang kita tak perasan. Kopi, all those things lah ya. Alright, so ini adalah simple tracker. So the idea ialah, saya tahu ramai yang sekarang banyak apps, AI apps, you upload receipt, you ambil gambar, you upload receipt. And then semalam saya jumpa ada orang buat Google Form and then upload dia punya categorize spending. So we just want to collect data. Satu idea dia ialah anda boleh guna all those AI ataupun apps tracker dan anda letak bagi nampak data dekat sini. Ataupun anda boleh track terus dekat sini lah. Tapi beza dia dengan yang dulu saya punya budget spreadsheet. Budget spreadsheet dia ada monthly dan dia ada isi satu-satu. Every day you isi satu-satu apa yang you belanja. So that is the big difference lah kalau anda tanya. So spending tracker ni dia more kepada kita nak nampak pattern sebenarnya duit kita ni banyak habis dekat mana. So how you track it, either you guna AI ataupun apps, it's up to you. Pada saya, sebab saya dah buat rutin urus gaji yang kita record balik. Kalau anda biasa, kalau untuk makan, saya dah letak siap-siap dekat satu debit card sahaja. Okay, kalau top up, kalau isi minyak, dah top up siap-siap dekat settle Petronas sahaja. So, dekat situ sebenarnya dah boleh nampak pattern. Kita dah asingkan kategori. So, saya won't track satu-satu dah. So, maksudnya bila dapat gaji, saya isi dekat May card sebagai contoh, 2,000, 3,000. Itu adalah spending untuk food. Kalau ada top up tu, kat situlah yang kita nak track sikit-sikit. Alright, so okay, that is satu. So apa yang anda nak track dekat sini, anda kena categorizekan dulu. Okay, so spreadsheet ni dia senang. Anda boleh insert kalau tak cukup sebab dia tak ada banyak formula pun. Alright, so kita nak nampak the idea spending tracker ni nak nampak pattern. So anda boleh letak kategori kat sini anda nak food. So apa pattern food anda? This is for us to figure out sendiri. So anda ada guna cash. Cash ni untuk apa? For example, macam cash saya ni memang untuk pasar malam kedai Aceh contoh. And then top up e-wallet food. Yang ni yang saya cakap tadi. Every time, every month you dapat gaji, you akan top up e-wallet food. So maybe anda punya pattern ialah anda top up satu main e-wallet. Lepas tu anda top up, anda suka Grab food. Anda top up Grab. Tapi dia semua di bawah kategori food. Anda top up Touch and Go. Semua untuk food sahaja. So, total-total kat sini food sebenarnya anda tengok kat sini 2,500. So, anda top up coffee. Anda suka Zeus. Zeus sebelah office. Everyday Zeus. So, anda top up kopi sebulan 100 contoh. So, you already know you punya spending. So, kalau tengok kat sini bila anda isi, dia jadi lain sikit lah. Dia punya sum ni. So, anda just edit sikit lagi Anda edit sikit sampai ke bawah ni lah tak jadi. Sampai ke berapa tu 13. Okay. So alert sikit lah So dia ni. So kalau macam ni pun kalau saya control right terus. So dia terus sum dia sampai sini. Once kalau you add row tadi, you kena alert yang dia dah berubah sikit. So anda just itu yang kita kena, kategori ni kita set dari awal. Awal-awal sekarang kita dah set supaya lepas tu kita repair sikit yang ini. Dia jadi cantik dah lah untuk bulan-bulan akan datang. Okay, so ini eat saja. Food ni buatlah the first category. Sebab food ni banyak kita habis kat food. So kalau anda ada weekend spending yang anda nak track. The idea kat sini ialah anda nak track apa. Anda nak nampak apa? Anda nak nampak coffee, anda nak nampak weekend, anda nak nampak sushi spending. Apa pattern yang anda nak nampak? Itu the first question yang anda kena tanya. Apa pattern yang anda nak nampak? So anda
categorisekan dekat sini. Okay, so for contoh lain yang ini adalah belanja komitmen lain. Minyak. Minyak ni tak susah nak nampak. Okay, kalau anda nak nampak pattern, sebagai contoh anda isi dua. Shell dan juga Petronas. So anda nak nampak pattern, anda banyak guna Shell ke, anda banyak guna Petronas ke, contoh macam tu. Ataupun maybe suami isi Shell sebab sebelah office Shell, wife isi Petronas sebab memang lalu Petronas saja. Okay, so TNB kalau anda nak try, anda try. Tapi sebenarnya ni daripada app saja kita boleh nampak data dia. Alright, app saja, dari app dah boleh nampak data. Kalau anda nak tulis, yes, tulis. Alright, other than that, ialah shopping. Shopping ni yang paling terpaling sebenarnya kita kena track, nak nampak pattern. So the idea ialah anda track macam ni. Large purchase yang anda, dia repeat. For example, it's big expenses more than 1,000. So kat sini more than 1K. Anything item yang more than 1K, anda track. So kalau macam ni, gadget. Anda beli gadget apa? Kat sini sepatutnya ada nama. Gadget apa? Contohnya vacuum. Ah. Okay, so kat sini anda boleh isi detail. So contoh saya buat kat sini. So katakan kat sini dia jadi 1,500. So apa yang saya beli bulan ni? Banyak sangat 1,500. So anda buatlah komen sikit, note. Note. So beli apa 1,500? More sebab dia kategori dia more than 1K. So anda beli apa more than 1K? Apa ya? Tak ada idea pula. Okey, laptop. Contoh, anda beli laptop. Okey. 2,500 ke 1,500 lah contoh ni. Ni contoh. So, anda nak nampak apa yang lebih daripada 1K yang anda beli. Sebab kita nak tahu. Kita nak tahu. And then receipt tu kat mana. Then everything you dah boleh buat kat sini. So, kalau dia lebih, macam contoh laptop. Obviously, tax relief. So, the receipt teruslah tampak kat sini ke. Buat lagi satu spreadsheet kategori receipt ke. Alright. Ini entahlah beli apa sebagai contoh. Terpengaruh. Saya tulislah beli apa kat sini. Alright. Kalau anda nak detect anda shopping baju. Baju anda sahaja. Berapa anda shopping. Tapi saya suka detect macam ni. Kids punya expenses. Extra. Okay, apa yang extra. Saya suka detect spek mata diorang ni setahun berapa kali lah pergi tukar kan, pergi buat baru. So, benda-benda yang macam tu. Saya suka detect. So, what is your category? It's up to your lifestyle. Bergantung kepada lifestyle anda. Bergantung kepada, yes, your lifestyle. Okay, so kalau anda memang banyak shopping dekat TikTok, you want to detect ni. Mungkin anda tak detect apa yang anda shopping kat TikTok, tapi amount yang anda top up dekat TikTok every month. So katakan bulan ni dapat gaji top up 250. Lepas tu hujung bulan ada lagi top up. Anda buat macam ni. Anda nak nampak pattern. Kalau anda top up dekat TikTok kan, kadang mungkin, yelah, kita tak buat sekali je, kita top up berkali-kali. So, mula-mula dapat gaji top up 250 dah. Lepas tu along the way ada top up lagi 100 beli. Kita tak nak detect kita beli apa. Kita boleh tengok balik dekat TikTok tu. Tapi berapa amount. So kita buat macam tu. Okay, so anda nampaklah sebenarnya the total ialah hasil daripada top up 2 kali ni. Hasil daripada top up 3 kali. Total 350 untuk Januari sahaja. Sama dengan juga dengan Shopee. Kita buat pattern cara yang sama. Okey, baju. Baju ni kalau anda nak satu kategori dia lah. Okey, ataupun anda shopping menggunakan credit card. So apa anda nak nampak? Apa yang anda nak nampak tu bergantung kepada cara anda spending, cara lifestyle anda. Okey? Alright. Okay. So travel. Travel satu lagi kategori yang kita boleh detect. We do not have to detect everything. Tak perlu detect everything. Tapi boleh detect by kategori yang anda nak nampak sahaja. Okay, so for example lagi satu, anda boleh detect tax relief. Okay, so we know tax relief apa-apa-apa. So kita tampal lah kat sini. Kita tampal lah kat sini tax relief. So ataupun anda boleh buat satu je kategori kat sini. Kanan ni tax relief yang anda nak buat untuk next year.
tax relief. So for example, nak beli laptop, dah 3 tahun tak beli laptop. So next ialah untuk beli laptop. Anda nak beli tax relief apa lagi? Alatan sukan, okay? So dekat dekat sini. So anda boleh letak dekat sini. So ini side note lah, side note. Kanan ni side note. Okay. So sama juga dengan income tadi, apa pattern yang anda nak nampak? So pattern ni mostly depends on cara kita spending, lifestyle kita. So ada orang lifestyle dia bukan travel. Okay. Bukan travel sangat, tapi dia suka makan-makan. So more on food kat sini. So apa yang anda nak nampak? So bila dari apa yang kita nampak ni sebenarnya kita bolehlah kita nampaklah pattern dia. Sebagai contoh, more than 1K tak ada pun, tak banyak pun more than 1K, tapi kita banyak dekat kids punya expenses. Apa ni, cuti sekolah, aktiviti cuti sekolah anda memang banyak dekat sini. So perhaps bila anda buat macam ni, anda kena ada satu sinking fund special untuk diorang. Bolehlah set up sinking fund special untuk diorang. So bila dekat TikTok ni macam, banyaknya every time TikTok, tapi tak tahulah beli apa. Tapi ada orang bila dia tengok dekat Shopee dia, sebenarnya dia belanja benda-benda barang rumah yang perlu. Top up, sabun, all those things. So kita check balik dengan apa yang kita spending. Alright. So that's all untuk spending variable tracker. That's the idea lah. Jangan lupa sebenarnya benda ni bukan rigid sangat. Anda boleh letak kat sini anda punya whatever tax relief, anda punya apa yang anda guna credit card, okay? Apa yang anda easy payment. Easy payment. Easy payment. Sebagai contoh anda beli tadi more than 1K, anda beli apa? Water filter. Anda beli water treatment, apa-apa kan? Sebagai contoh. Lepas tu anda buat as easy payment. So dia harga 3,006, easy payment 300 sebulan. Okay. So bila habis? Bila start? Bila habis? Start satu-satu. Satu-satu Jan. Habis berapa tahun, berapa lama habis, 12 month easy payment. Alright. So things like that. Ini tracker kita ni kita punya. How we want to see it, we decide and then just guna. So yang ini idea yang saya bagi. Alright. So total expenses kat bawah ni, okay. Please check kalau ada. Bila anda add row tu, mungkin ada tersilap sikit lah. So kena tekan double click, cukup tak sum dia. Alright, senang sahaja. Okay, double click ada sum total. Double click ada. So kalau anda add, dia should add sekali lah. Okay, okay, itu sahaja.